Industri Perubatan Veterina FPV Universiti Malaysia Kelantan menjadi universiti awam pertama menawarkan perkhidmatan ujian saringan Polymerase Chain Reaction PCR di Malaysia yang diakreditasi di bawah piawaian MS ISO IEC 17025-2017. Pengiktirafan itu merupakan pencapaian penting dalam usaha memperkukuh peranan dan fungsi UMK Veterinary Diagnostics Center UVDC seiring dengan pencapaian UVDC memperoleh pengiktirafan di bawah skim akreditasi makmal Malaysia SAMM. Selain ujian PCR, UVDC juga telah berjaya memperoleh akreditasi bagi ujian McMaster iaitu kaedah piawai untuk pengiraan telur cacing dalam sampel haiwan. Pencapaian ini secara tidak langsung memperkukuh keyakinan pihak industri, pengamal veterina dan masyarakat terhadap kebolehpercayaan perkhidmatan yang ditawarkan. Seramai 23 pelajar program jaminan makanan Fakulti Industri Asas Tani Fiat Universiti Malaysia Kelantan telah menyertai lawatan industri ke syarikat Haliza Industri Sdn Bhd, Malilia Bakery dan Bahulu Bumbung 5 pada 25 hingga 27 Disember 2025. Lawatan pelajar tahun 3 dan 4 kursus unit operasi dalam proses makanan bertujuan memberi pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar industri kepada pelajar. Objektif utama lawatan adalah untuk mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap konsep unit operasi, menghubungkan teori dan amali serta meningkatkan keyakinan pelajar sebagai persediaan menghadapi latihan industri dan alam pekerjaan. Industri kelulut mempunyai potensi yang besar untuk dikomersialkan dan mampu menjana ekonomi yang besar kerana nilai kandungan khasiat madu kelulut yang tinggi dan berunsurkan antioksida. Jestera itu satu program perkongsian ilmu bersama pengusaha industri lebah kelulut iaitu alumni SEN 2024 Cik Nur Qurratu Ain Muhammad Rosli dan Encik Muhammad Rosli Yaakob yang memiliki pengalaman 15 tahun dalam industri kelulut telah dianjurkan pada 28 Disember 2025 bertempat di FSB di bawah kursus elektif Entomologi Gunaan ENE 22103 program SEN. Seramai 48 pelajar dari keluarga asnaf B40 menerima surat tawaran di bawah program pembangunan siswa sulung untuk keperluan pengajian dan sara hidup mahasiswa di Universiti Malaysia Kelantan. Majlis penyampaian surat tawaran itu telah disempurnakan oleh Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni Prof. Dr. Muhammad Ismail bagi mewakili Naib Chancellor UMK di Bilik Mesyuarat Senat Bangunan Chancellery UMK Bachok Kelantan. Program ini memberi pengecualian yuran pengajian kepada mahasiswa untuk membantu meringankan beban kewangan sepanjang melanjutkan pengajian di universiti. Seramai 56 pelajar sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6 memanfaatkan cuti persekolahan dengan menyertai Camp Smart Outlet 4.0 yang berlangsung selama 3 hari bertempat di Masjid Universiti Malaysia Kelantan UMK Bachok. Program anjuran Pusat Islam UMK telah masuk musim keempat turut menerima maklum balas positif daripada kalangan ibu bapa. Program Camp Smart Outlet 4.0 diharapkan dapat melahirkan generasi kanak-kanak yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing selaras dengan aspirasi pendidikan Islam holistik.